Okey, Maulana, hari tu tengok Ejen Ali hari tu macam mana? Bagi saya cerita Ejen Ali tu best, sedih dan lawak. Saya bagi 9/10. 9/10. Kenapa tak 10/10? Sebab ada part yang buat saya teringat. Oh, sebab tu je? Okey, Oda? Cerita dia best dengan Berapa bintang? 10/10. Oh, dah. Wow, Oda 10/10. Faris? Bagi saya cerita tu best. Part akhir tu lah yang bagi saya ada kurang sikit sebab Alisha kehilangan. Dia macam tergantung lah kan? Tergantung lah. Jadi 9/10 lah, 9/10. 9/10. Mungkin dia nak buat Ejen Ali Musim 4 katanya. Ejen Ali 3 lah. Kau ni baru buat 2. Ni baru buat 2. Kan musim je selalunya kalau ending. Hanya budak je sebab dia selalu tengok siri. Saya sebab tengok malam hari tu pukul 12.50 dan nak dekat pukul 1 pagi. So agak ngantuk lah, saya tertidur. Saya tertengok part yang waktu Ejen Ali tumbuk perut Alisha tu. Saya tengok sampai habis. So saya tengok cerita tu macam tergantung lah. Mungkin ada sambungan Ejen Ali 3. Mungkin lah. Tapi bagi saya okey je. Tak macam pertama. Pertama kita tengok sedih, nak nangis. Tapi yang kedua ni agak macam part sedih tu agak kurang sikit lah. Okay, saya bagi 9/10.